Datin Seri Nur Syahidah marah Alif Syukri jual pokok pandan kuning, jual RM15 saja. Kalau kat luar, harga RM100. Korang memang perancang ekonomi bagus kan korang Yang pokok ni kat luar, harga ni RM100. Ya ke? Ya, dia jual RM15. Sampai Patutlah hati. laku. Patutlah laku. Ni barang-barang korang. Ni satu lori ni. Nak buat apa ni? Nak jual pokok. Ni pokok daripada mana? Pokok daripada rumah kita lah. Ya Allah, habislah robek semua. Ya. Nak you kenapa you kalau you nak jaga Yang pokok? saya ni kan isteri, patutnya bertuat. Kerja lepas handphone. Kerja handphone. Ayah. Sekarang ni apa masalah you jual pokok? RM15. Tak yang beli ni siapa sebenarnya? Ya, ini. Ini pun jual juga? Ya Allah, yang selfie kita betul kejap. Pada awalnya Papa buat sebagai hobi. Tak sangka pula tengoklah jualan Papa. Jual pokok pandan boleh dapat amount macam ni. Sebab dulu Papa tahu pokok macam ni kalau dekat nursery mahal. Siapa setuju korang komen kat bawah. Sampai ratus korang. Kepada yang dah beli, terima kasih. Yang support Papa, love you.